Kita turun daripada Kanabayan. Kita nak ke bukit mana pun tu? Bukit Sapu Tangan. Bukit Sapu Tangan. Dekat Shah Alam. Hari ni dan Tasik Cermin. Tasik Cermin. Kekuatan anggota setakat ni 6 orang. Okey, insya-Allah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali masa sampai bila dah sampai dekat bagi itu ada nabinya. Dah Sampai dah. Boleh ambil ah. Kau bawa ni ke? Kamera tak? Ya. Dia lah. Dia release kan. Itu jadi macam jeti. Pada lama aku sekarang kau bawa ni 8.39 8.40 kita jalan dia dah 15 minit lah 8.40 kita dah sampai saya tak berhenti dekat tingkat 5 tu. Tak ada. Mana drama king tak ada lagi? Drama king belum ada lagi? Jangan nak buat king ya kat sini ya. Ni start lah. Mana ya? Start ya, start. Start Bismillah. Mana? Patah balik tak jauh kan? Ikut ni kayak. Dulu ni boleh lari juga ni ke situ ni. Ini jalan jauh ni. Bukan yang ni. Sinar memang lah kat situ mana ada matahari. Oh, matahari depan tu ke? Ada sinar sekali. Okey. Kita dah hari berapa ni? 151. 150. 50. Tapi rasa ni tak kuat. Tapi 150 ni dengan 150 masa nak pitam lain. Yalah. Dia 150 ni sebab kau bagus dia. Macam nak pitam itu dia lain. Laju dia lain. Dia sama tapi kondisi dia lain. Kalau aku relax betul tu. Betul? Ni ada tali. Untuk panggil. Tapi dia ada sampai. Ni. Ana, main depan. Sini kasih. Sunrise je. Sampai dah? Sunrise. Ya, 100. Okey. Kita dah sampai dah. Puncak 100. Jalan tunggu dekat di 1. Dah. Kita di 1. Pada jalan tu. Serius. Apa kita berat dengan muatan? Belakang pula. Cara ni. Gila. Saya tak ada lah ni. Lagi. Dia masalah benda lah ni kan. Dia terang. 8.20 40 minit. Sekarang baru pukul 9.06 minit. Kita baru je berhenti di puncak 100. Kita nak teruskan ke puncak kedua. Checkpoint kedua. Checkpoint kedua. Dia ada satu track tapi orang tak lalu lah track nombor Batu Hijau. Depan ni ada menurun. Kita ramai dalam tak lalu. Track pun dah tertutup. Aku lalu lah itu sesat tu. Aku ke depan. Oh, semak lah. Aku terlajak jauh. Dalam aku keluar mana-mana tu aku cek jalan sendiri jumpa. Aku bawa ni hati ni mana tu. Bisa dia dua orang ni. Cakap tak apa. Kat tujuan ni. Yang tu. Sini. Mana tadi? Cahaya. Kena muka cahaya. Ni dekat ni. Kawasan ni cantik. Macam Korea .
ikut je. Sampai sekarang tak boleh? Boleh, kena permit. Masalah situ permit satu hal RM5. Kau tak payah guide. Senang dah, tapi bila kau parking RM5 satu kereta. Kau nak naik pula, dia tahan pula kau bayar RM2 lagi. Pula. Total dia RM10-12. Ada cukai? Seorang. Sini ke situ? Sini lah nampak cahaya. Sini okey. Kan lalu lah. Sekarang pukul apa? 9.30. Okey. Dah 9.30. Kita menghampiri checkpoint kedua. Ni B1. checkpoint 1. Kalau daripada apa ni, Kena Raya checkpoint kedua lah. Ni RNR. Siapa ada hadiah lah ajak. Kalau membuang kena kali lupa. Membuang cuti. Okey. Rehat sini dulu. Alhamdulillah. Boleh. Ya. Apa yang tak jadi daripada situ? Agak dah kawan Pak Iyah tadi. Saya tak berani nak tegur sangat, kata takut macam salah orang. Nampak tadi? Macam pernah nampak. Ya, naik kali tu. Kita naik mana ah? Nuang. Kita nak pergi ke Bukit Sapu Tangan. Sekarang dah pukul 9.41. So kita nak gerak. Jom. Ini jadi komuniti je. Yang ni tanya MBSA jaga. Aku tahu lah apa info. Angkat gambar. Insta. Video. Insta. Video. Video. Ni Insta 360. 漂亮哦！ Dia ambil, 360. 拍上面的人这样漂亮的， dia ambil semua. cantik ah！ Ya, that's right. Ah. Macam drone jugalah. Tapi Ah. dia rendah sikit. Kan? So you nak drone tak susah ini? Tak angkat macam tu lah. Dia ikut muka punya. Dia boleh. Dia kita ni nanti nampak macam drone lah kalau macam ni. Tak. Ada drone lah yang Ada. yang jalan tu. Yang macam ni, dia jalan. dia Yang ikut muka ada kita. Jun outdoor tu dia. Ya. Saya tengok Jun outdoor. Ada pernah nampak. Langsung mana Dia masa dia naik Bukit Tabur dia buat drone tu. Dia ada yang boleh fokus muka, ada yang boleh fokus belakang. Dia set. Boleh. So dia ikut je lah. Ini kita control kan. Kita control. Yang ni self control. Tapi drone tu dia ikut kita di depan. Jom lah. Jom. Boleh. Okay, see you enjoy Okey. ah. Enjoy. Oh, yang Mira Jumpa lagi. hari ni cantik kok. Oh, cantik ya cuaca. Hati dulu. Perutnya, bonggongnya, kaki mana? Jadi ada apa pun kena ambil kan. Tapi tak ada plan lah. Sebab takutlah nanti tak apa. Pasal mesti tongkat panjang. Mesti tongkat panjang. Terima kasih. Fine. Oh my god. Memang tak ada. Everything. Yelah. Laju cik ni. Biar ni dah nampak. Pon depan. Cantik ni. Ke A. Kalau kita daripada Batu Hijau tadi. Yang daripada Bukit Serata dia kan. Batu Hijau.
Kita nak ikut sini. Dia akan tembus sini. 30 naik ni. 70 darjah ni dari bawah ni. Tali. Dia ada satu track. Depan ni. So ini checkpoint yang kedua. Ketiga. Sorry. Kalau dia boleh pergi jauh. Ada. Ni jalan. Nampak tali. Kalau dia pergi jauh. Tapi macam nak ni. Macam itu tu. Lepas tu satu lagi dia banyak pacak. Dekat Pertiga tu banyak pacak. Di sini ada dua jalan. Kau nak pergi straight boleh. Kalau kau nak cepat, dah macam pasir sini. Ada tali. Kau nak yang mana? Nak mana? Kau nak ini sekarang? Saya Yang tu tali. Nak yang mana? Tapi kau turun ni dalam, aku tak sampai 10 minit kau dah sampai. Sekali situ 15 minit lebih. okey, sekarang dah pukul 9.56. Kita baru je berhenti dekat checkpoint yang ketiga tadi kat atas. Tu ada RNR lagi. Siap penat. Itu lah. Itu tak boleh sebenarnya. Nak tu boleh lah. Boleh. Nak yak cuk tak boleh. Sebab nak kau kena cari tempat yang lapang. Kau kena gali lubang. Berapa at least berapa meter. Tak sampai 1 meter. Sila kosongkan tangki anda sebelum mendaki. So sekarang ni kita nak menuju ke Tasik lah. Yang tadi tu pusing sapu tangan Tadi tu. tak. Tadi kan sapu tangan straight ni. Oh straight. Straight dalam 10 minit sampai. Oh kita nak ke sapu tangan lah sekarang ni. Tapi kita tak pergi sapu tangan. Kita mengalir Tasik terus. Oh tak pergi. Oh ni straight pergi sapu tangan. Ni. Ni sapu tangan. Dalam 5 minit, 5-10 minit. Terus kan 10 minit turun. 10 minit. 10 minit kita turun. Yang ni hati-hati sebab banyak daun. Daun. Kau tak apa. Ni daun dia banyak. So dia licin sikit. Daun. Kalau ikut cerita dia tak ada daun. Dia batu. Ya, Emisus yang buat lagu sini. Bunga. Aduh, Ya, biasa dia cari dulu. dekat apa? Kita berada Tak apalah, di pergi. persimpangan dilema. Ke sana, ke kanan ataupun ke kiri? Ke kiri ni jauh sikit je. Jauh sikit je. Jauh. Pasal dalam 2 minit. Sekejap. Tak apa. Kita tambah step. Sebab dia ni, dia pusing ni. Sebab kau naik turun. Dia macam air. Kalau yang tu dia straight. Ini betul-betul sikit. Skill. Tak tipu punya. Betul lah Betul. Ambil video ni. Dah sampai 5 minit. Okey. Selamat. Sekarang dah berapa? 10 suku. 10 suku. Kita dah menghampiri Tasik. Dah nampak dah. Tasik tu. Tasik Cermin. Nampak dah tu. Siapa tak nampak? Sampai dah. Cantiknya. 8.30, 9.30, 10.30, 2 jam je sekarang. And it took us 2 hours. Okey. Kita dah sampai dah ke Tasik Cermin. Boleh. Ada orang bilang nak semak dulu. Aman. Aman ni semua. Ada ringan. Push bawah ni. Ada sini dia tak telang tapi pergi sebab dia dua semua pokok bawah jatuh. Bukan apa lagi pada kita. Alhamdulillah. How big is Gimana sih?
Jalan terbang. Memang kalau di sana ya tadi. Kanak-kanak. Boleh je. Green. Gelap lah tapi. Tapi Di shopping. Ya, kita shopping sekejap. Kat sini ada kayak orang mandi. Kan? Orang jual. Lemak dia. Banyak lagi. Kanak. Ni apa? Tu mata kucing. Cuking. Asam boy ada ke asam boy? Ada ni. Oh, tu asam boy. yang ni apa? Tu dalam makan dia. Alah, ni satu. Lemak. Nak? Ni apa? Burger. Burger lah. Dua. Abang Azhar. Masa ada makan. Dua nasi. Dua nasi lemak. Satu burger. Burger eh? Shawarma. Ha? Shawarma. Oh, shawarma. Shawarma tak mau lah. Ambil ya? Selamat 3. Selamat lah. Selamat. Selamat 3. 3. Ni apa teh eh? Thai tea. 2, 4. Green tea ke Thai tea? Thai tea. Ni green tea. Ha, try Thai tea lah pula. Sedap Kan air apa? Kopi. Okay. Urus niaga mesti QR. Kan air apa? Aku dah ambil tadi asam boy. Oh. Asam boy. Kan? Dua lah asam boy. Oh, dua. Hana nak refill. Asam boy 2. Ni satu. Ada. Asam boy 2 ni 1. Lepas tu nasi lemak 3. Jadi 2 ni dengan nasi lemak. Ha, 3. 1, 2, 3. Okey. 11. Jadi 24. 24. Kat mana? 24. Ni yang saya tadi. Mana tu dong? Abang Azhar ambil gambar ke? Tu. Ya. Oh, sampai. Makan. Ni dia gambar. Kita makan apa ni? Apa nama ni? Air asam boy. Asam boy ke kedondong? Kedondong. Kedondong. Kedondong ke? Asam boy. Asam boy. Asam boy dia cakap, ni apa ni hijau? Kiri. Tu yang selemak. Selemak. Ni lah asam boy, tak tahu lah. Oh, dia pakai lagi. Kan saya. Tengok Cik Salmah pandai tak? Ajak nak ingat. Sinilah awak tak ingat tu. Ni. Okey. Oh, tak reti. Oh, dia buat bom lah. Macam dia tu. Ni masak 3 rasa. Masak 3 rasa. Ni kita minum hot chocolate pula. Terbaik minum di tepi tasik. Cantiklah asap dia. Ni asap hot chocolate. Rasa lemak terbaik. Sambal pedas tu. Ini air ni. Kita minum air samboi ke ni? Tak rasa macam samboi. Ke kedondon? Tak, saya call dia. Macam Kedondon. tinggi gaung, kanan tu tasik. Cantik lah dia punya view. Gunung Ganang kan. Sekarang tu masuk mana dia? Sangat tinggi kan? Saya ada. Dapat shoot baik lah ni. Tak tahulah. Dah download baru boleh tahu. I think we're going to Sini. Saya nak berongkot di sini. Ke sini ya.
Ni ikan kaloi. Okay, sekarang dah 11.26. Kita nak bergerak balik. Okay, right, jom. Di sini. Penangan nasi lemak. Tapi semua makan satu orang kata share. Tak makan nasi lemak adik. Hei. Ni dua. Dia makan satu penat, dia makan dua tak? Ha, itulah. Sekali kena makan 2 lebih. 2, 3. Sempat lagi patah balik. Dah habis dah. Aduh. Oh, mewah ni. Dalam ni. Berapa 1,000 lebih? Ha, ni aku ambil yang mahal sikit. Berapa? Yang 2. Ha? 2 kot. 2,200. Dalam bajet. Ambil 2. Kalau yang aku kata yang warna-warni tu boleh dapat 1,000 lebih. Tapi sebab aku tak nak kos selalu malas aku. Kalau ni berapa lama boleh? Tahan. Ini kalau macam aku tak ada buat aktiviti apa semua kan. 2 minggu lebih rasa. Apa? 2 minggu lebih. 2 minggu. Lebih rasa. Aku ni pun lebih kurang. Aku tak cas lama ni. 3 minggu tahan lah. 3 minggu tu baru 20%. Ya nak kalau nak naik badan kena fit ya. Kena rajin sikit exercise. Jangan terlalu fat. Jangan poyo sangat. Dah jadi paling belakang dah ni. Tak apa. MGP tak bertaliah ni ada. Cik baik ada malim gulung. Tak bertaliah. Tak ambil lesen. Malah aku borak dengan musuh minggu lepas. Dia kata kena berlari lah. Lagi kena berenang. Berenang tu lagi. Nak ambil lesen tu? Nak dapat dia lah sertifikat tu. Cuma berlari lah. Berlari sebenarnya kau sebenarnya boleh. Dia berapa minit. Kau kena lari. Dalam masa kurang berapa minit kau kena sampai. Berenang sama. Berenang aku tak ada masalah. Okay, kita nak mendaki sikit lagi. Mak, kita tak nak ada sini. Kita nak balik, Mak. Apa suruh pergi? Duduk rumah gelok. Jalan berselirat dengan akar. Boleh dijadikan tangga. Langkah kena kecil-kecil sikit. So tak adalah heart rate menjolak tinggi. Dan tarik nafas. Oh lama berhenti ni. Macam teruk. Pancit bang. Jom. InsyaAllah boleh. Yes, akhirnya checkpoint yang keempat. Yang ni saja, kami satu. Tadi B satu. Saya berjaya. Banyak. Ini ada banyak penanduan. 1, 2, 3. Ni nak pergi ke D. Ni patah balik. So sekarang dah pukul apa?
12 suku. Sejam juga kita buat je. 11.30 12 suku. 45 minit. 12 suku buat sampai sini. 45 minit okey ya. Pancit bang. Même je pense que ça se trouve après faudra. Kita nak balik. Kita ikut laluan sini. InsyaAllah. Lepas ni Pak Mei kata turun je. Turun je. Tak ada Turun je. Turun je. So hari pun dah 119. Alhamdulillah. Jarak setakat ni baru 4 kilo. Baru 4 kilo je. Sekarang jam 12.18. Okay, kita tengok sampai bawah pukul berapa. 4 jam dah. Kaki 10 sampai. Lepas ni okey. Okey. Tadi tak okey. Tadi 1 Dia 17 tadi. Tu yang berhenti lama sikit. lama tu. Apa jangan tunggu dulu tak apa. Nak tunggu dulu kita kenduri. Kita orang tak apa. Tuan janji pergi lepas Zuhur. Okeylah. Sekarang 12.20 ke 1 sampai bawah. Ini tempat checkpoint yang kita berhenti mula-mula tadi. So dari tempat yang kita berhenti kat atas tadi dekat je. Tak jauh pun. Kita nak turun lah. Kita akan turun. Ni jap. Bagi diorang jalan. Okay. Entrance ni cantik. Aku suka. Oh Tuhanku. Okey. Kita dah mendarat. Dah sampai ke tasik yang mula-mula tadi. Alhamdulillah. Kembali ke ketamadunan. Alhamdulillah. Oi, banyak bunga. Tak boleh ke tepi eh? Dia ada tempat dia boleh buka tu tak boleh. Kat depan. Okey. Akhirnya kita dah keluar dari tasik. Hah? Hah? Tu kau jalan mana? Hah? Kau mana? Ni boleh sana dulu. Ini tegak sangat ni. Aduh. Aduh, hati-hati. Aduh. Dah sampai apa ni? Alhamdulillah. Dah sampai. Balik. Payah balik. Orang aneh. Oh aneh. Jumpa lagi. Terus jumpa lagi. InsyaAllah. Jumpa lagi. Jumpa Kinabalu. After Filipina. Cik Kinabalu. Wow. After Filipina. Tahun depan lah. Dah masuk grup Kinabalu? Tahun depan. Macam. Tahun depan. Cik Syarul dah masuk. Oh, welcome. Ah. Syarul, tahun depan. Tahun depan lah.
Cik Syarul pergi, saya pergi. Kalau hilang gayat saya boleh. Tak payahlah, tutup mata. Tutup mata tak nampak. Syarul pergi, saya pergi. Oh, cik. Dah daftar ni tak daftar pun. Daftar pun. Alhamdulillah. Dah sampai. Sekarang dah pukul. Sekejap, kita tengok. Sekarang dah pukul 1.05 tengah hari. Jarak setakat ni ialah 6.34 km. Total hours ialah 4 jam 37 minit. Heart rate 147, tak turun-turun lagi. Kita rehat, kita nak pergi minum. Alhamdulillah. Okey. Jumpa lagi next hiking.